Okay guys, inilah dia kedai. Aku buat review tadi. Memang berbaloi lah, makanan semua sedap. Semua RM60 Aku buat review lah. Takkan kena bayar? Takkan kena bayar kot. Abang tak beritahu saya pun nak buat review. Kau tahu aku siapa? Influencer tau. 1 juta follower. Ni kedai kau yang kecil ni, sekejap lah aku nak musnahkan. Tengah buat review ke saudara? Ke tengah buat ugutan jenayah? Kejap. Kong. Tengok ni. Inilah salah satu contoh influencer yang salah gunakan kuasa. Lepas tu dia pergi bully pula dekat peniaga jujur. Inilah orangnya. Inilah rupanya Yop. Kejap. Aku tak habis cakap lagi. Saudara, review yang jujur takkan datang dengan ugutan. Hak pengguna termasuk hak peniaga untuk tidak dibuli. Faham? Tak payahlah rakam pun. Jangan biarkan viral menjadi alat buli. Sokong peniaga yang jujur.